Polis Diraja Malaysia PDRM sekali lagi mengingatkan orang ramai supaya tidak memasuki ibu negara sepanjang berlangsungnya sidang kemuncak ASEAN ke-47 bermula 26 hingga 28 Oktober ini jika tiada urusan mustahak. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata, penutupan dan lencongan jalan secara berkala akan dilaksanakan dari masa ke semasa bagi melancarkan perjalanan delegasi luar negara ke sidang itu. Menurutnya, penutupan jalan dilaksanakan secara berperingkat bermula 17 Oktober lalu dan akan dipertingkatkan sepanjang sidang kemuncak itu, terutamanya ketika berlangsungnya majlis-majlis rasmi. Penutupan berperingkat akan lebih ketara antara 26 hingga 28 Oktober 2025 sewaktu berlangsungnya sesi plenary, majlis rasmi dan sidang kemuncak. Antara jalan yang terlibat adalah Jalan Ampang, Jalan Sultan Ismail, Jalan Tun Razak, Jalan P. Ramlee, Jalan Pinang, Persiaran KLCC serta beberapa laluan lebuh raya utama seperti Max, Elite, NKVE dan Gatri. Perincian lencongan dan penyuraian jalan telah kita keluarkan seperti mana terdahulu untuk pengetahuan umum. Orang ramai disarankan untuk mengelak kawasan pusat bandar tanpa urusan penting, merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan pengangkutan awam. Kerjasama orang ramai amat dihargai bagi memastikan kelancaran pergerakan sepanjang tempoh persidangan. Dia berkata demikian pada sidang media raptai sidang kemuncak ASEAN ke-47 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada Khamis 23 Oktober. Muhammad Khalid turut menegaskan tindakan tegas tanpa kompromi akan diambil sekiranya ada yang cuba menimbulkan gangguan sepanjang sidang itu berlangsung. Selain itu, masyarakat dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keselamatan diri dan persekitaran serta segera melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak polis.